Okay guys, Assalamualaikum. Belakang saya Serena C26. Okay, kereta ni datang daripada area KL juga. Bila kereta ni datang, Mr. Ko cakap kereta ni berbuai tak sedap bawa. Dia naik bumper bergoyang-goyang. Jadi bila saya masuk dekat testing machine kereta ni, kita dapat result depan kiri 22, depan kanan 33, belakang kiri 20 dan belakang kanan 29. Jadi dengan bajak macam tu, sebab itulah kereta ni rasa goyang. So kita masukkan kereta ni dekat hoist, kita buka ke 4 batang. Okay guys, selepas buka absorber ke 4 batang dengan bacaan tinggi macam ni, you guys nampak absorber ni memang lembut guys, sebab itulah dia bergoyang-goyang tu. A few moments later. Lepas dah siap semuanya, pada siap, kami minta format kami tekan semula. Dekat sini you guys boleh nampak, memang keras, memang sedap, memang mantap. Selepas itu saya ambil kereta tu, terus pergi test. Memang rasa stable guys, tak macam sebelum. Selepas itu dah siap, baru kita atas tester mesin. So sekarang kereta ni atas tester mesin, depan kiri dah test. Okay, sekejap lagi saya tunjuk result. Okay, depan dah. Sekarang ni kita run belakang kiri. So belakang kiri pun dah dapat result. So sekarang ni saya tunggu belakang kanan punya run. Kita nak tengok berapa result dia. Sebab apa kereta tu lebih stable? Sebab bacaan ground contact dah di bawah 20. Tak percaya meh? Kita tengok. Okay, nampak tak? Depan kiri 12, depan kanan 12, belakang kiri 14 dan belakang kanan 15. So bacaannya di bawah 20. Barulah kereta stable guys. Jadi itulah dia cerita untuk Nissan Serena C26. So bila bacaan macam tu, you guys boleh tengok body roll dia. Body roll dia memang sangat kurang. Memang terlalu kurang. Jadi sebab itulah kereta ni jadi stable. Jadi kepada you guys kat luar sana yang menggunakan MPV, nak tahu lebih lanjut, lebih detail, nak booking slot, nak datang checking pun boleh. Checking saya tak nak charge apa-apa. Datang sini check, kita tengok macam mana masalah itu dan kita settlekan. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber dan insyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.